aku on the way nak buat 1000 corner. So aku nak minta maaf kepada sesiapa yang menunggu-nunggu review untuk Vogue SR3 tu. Terpaksa lah tunggu sikit. Aku 16 hari bulan baru sampai ke Malaysia balik. Doakan keselamatan kami. Kita ada 5 orang di sini. Genap setahun yang lepas aku jatuh di Pai untuk solo ride di Pai. Kalau korang boleh tengok video, aku tak ada post video selama aku di sini di 1000 corner ni kerana aku tak bawa MacBook. Jadi aku hanya post video-video yang simple-simple je pasal aku punya handphone tak mampu untuk nak edit video panjang-panjang. So and then aku pun nak rehat semua, nak fokus on the riding. Aku akan update kat dalam shorts, dalam Instagram dan dalam TikTok. Pendek-pendek je lah. So jumpa korang. Aku akan buat video full pada 18 hari bulan episod dia. 16 hari bulan aku sampai Malaysia insyaAllah. Dan aku akan post first episode 1000 corner pada 18 hari bulan February. Let's go. No shame, no fear, two wheels screaming, we still here. Helmet sarung, kunci pusing, engine hidup, terus cruising. Yang lama kita hormat, yang baru kita sambut. Subscribers bukan nomor kosong, korang family. Kita jalan seiring, sepotong konten ikhlas, tangan berminyak. Besi keluli, janji tak pernah mengelak. Besi keluli, kami on the way. Motor kecil besar, semua okay. Ride slow, ride fast, ikut cara. Yang penting enjoy atas jalan raya, yeah. Besi keluling, kami on the way. Motor kecil besar, semua okay. Ride slow, ride fast, ikut cara. Yang penting enjoy atas jalan raya, yeah. Dia kira si sebesar atau kecil, yang penting jiwa bukan nak berlagak cantik. Dua roda jalan cerita, minyak bunyi, feel semua ada makna. Kapcai lalu, semua pakai datang, semua kita layan, semua kita rakam. Review jujur, bukan nak naikkan. Besi keluli, real bukanlah kondan. Besi keluli, kami on the way. Motor kecil besar, semua okay. Ride slow, ride fast, ikut cara. Yang penting enjoy atas jalan raya, yeah. Besi keluli, kami on the way. Motor kecil besar, semua okay. Ride slow, ride fast, ikut cara. Yang penting enjoy atas jalan raya, yeah. Aku nak minta maaf kepada orang yang tunggu, subscribers yang tunggu aku untuk buat review penuh Vogue SR3 tu.